Dalam hadis ada dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik tiba Ramadan yang bermaksud 4 jenis zikir yang tidak patut ditinggalkan oleh setiap muslim sepanjang Ramadan. Hadis Nabi ni kat pakat ramai lah. Pertama, mengucapkan istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu yang paling baik. Kedua, memperbanyakkan ucapan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dulu saya tengok guru saya, dia selalu sebut benda tu. Sehari tak tahu berapa ratus kali. Setiap masa, bila pun nak turun pergi kereta, turun kereta nak masuk rumah, bila-bila masa dia teringat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, memperbaharui syahadah. Sangat baik untuk kondisi iman kita. Kita tak tahu bila masa lintasan hati kita, mulut kita, tindakan kita yang kadang-kala mempertikaikan qada dan qadar Allah. Maka dalam bulan Ramadan Nabi memperbanyakkan ucapan syahadah. Ketiga, berdoa meminta syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan keempat, memohon keridaan Allah. Ini yang doa yang kita baca selepas tarawih. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu ridhaka, redha Allah. Ini yang kita minta. Wal jannah, dan juga syurga. Maka yang tu dibanyakkan dalam bulan Ramadan.